Dan kepada korang yang selalu pakai shade ataupun spek mata hitam, ini adalah spek mata daripada Dahlia yang sangat-sangat terpadu. Dan apa yang best dengan lens ini, dia menggunakan TSC polarized lens di mana dia lebih tahan calak. Dia memang tak calak dan dia sangat-sangat selesa apabila korang pakai dekat mata korang. Spek ni juga dia boleh mengurangkan silau di mana kalau kita dekat luar tengah driving ataupun tengah buat apa sahaja aktiviti di luar, dia akan mengurangkan silau. Sekiranya kalau UV terlalu tinggi, dia akan menggelapkan korang mencermin. Tapi sekiranya kalau korang pakai indoor macam aku ni, korang takkan rasa dia gelap pun. Dan frame ini juga, dia ada sedikit spring dekat situ supaya kepala yang besar dia boleh pakai dengan tak ada masalah. Maknanya semua jenis kepala pun boleh pakai. Sekiranya kepala korang besar, dia akan lentur sedikit. Dan jangan risau, dia sangat-sangat fleksibel. Daripada segi design pula, korang boleh tengok dekat sini, memang sangat-sangat cantik. Dia punya corak itu, dia ada bintik-bintik kat sini. Semua sama saja. Dia punya frame ni pun dia ada bintik-bintik. Dan untuk setiap pembelian, korang akan dapat sekali dengan hard case box ini. Apa yang korang akan dapat kat dalam adalah dia punya kain, dia punya lanyard. Sekiranya kalau korang buat aktiviti-aktiviti yang asak, korang letak saja kat sini, dia takkan terjatuh lah. Dan juga yang ini adalah polarized punya gambar. Jadi sekiranya kalau korang buat macam ni, nampak tak ikan? Ni tak nampak ikan kan? Yang kat sini dia akan nampak ikan. Maknanya lens ini adalah lens polarized. Dan ini adalah benda yang terakhir yang korang akan dapat. Yang ini adalah blue light. Apa yang korang boleh test dengan spek ini? Spek ini sebenarnya dia ada blue light protection. Kalau kita terlalu banyak sangat tengok gadget ataupun TV dan sebagainya, blue light yang datang daripada skrin itu dia akan membahayakan mata kita. Dia akan jadi mata kita fatigue. Macam mana korang nak buat? Korang letak saja kat sini. Kita cuba untuk tembak dia. Yang ini blue light nampak blue light. Jadi korang tembak saja macam ni. Ini contoh kalau tak ada spek. Nampak tak? Dia ada blue light tu. Sebab tu lah aku suka pakai time editing. Jadi aku punya mata tak terlalu penat. So kat mana korang nak dapatkan spek yang terpaling padu daripada Dahlia ini? Link aku dah sediakan kat bawah ni. Jangan lupa follow, like, komen dan share. Ada polarized, ada photochromic dan juga ada blue ray protection. Power!